Okey. Macam mana? Tadi dia kata line tak apa nak okey. Line dah okey ataupun belum? Okey, line dah okey ataupun belum? Okey, terima kasih. Ustazah Umi Nurlida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong komen yang saya cakap tadi dengar ataupun tidak. Dia bagi tahu suara apa? Line internet tak okey tadi. Okey, saya ulang, kita nak bincang berkaitan dengan cara menyebut huruf kalimah ataupun ayat Al-Quranul Karim lah. Supaya yang kita sebut ni, dia menepati sifat dia. Sekarang dengar. Tadi tak dengar ke? Supaya yang kita sebut ni menepati sifat dia. Supaya huruf yang syiddah betul-betul syiddah, huruf yang rakhawah betul-betul rakhawah, huruf yang tebal betul-betul tebal, huruf yang nipis betul-betul nipis. Kita nak aplikasikan dari sudut makhraj, sifat, dan juga kita nak tengok dari sudut harakah dia macam mana. Ini benda yang penting dalam bacaan Al-Quranul Karim lah. Macam kita nak baca Quran, kita kena tahu ni huruf tebal, ini makhraj dia apa, ni sifat dia apa, ni harakah dia apa. Mulut kita macam mana kita nak buat. Okay, kita kena tahu supaya bila kita tahu, kita dapat praktik, dan bila kita baca, sebutan kita akan jadi okey. Okay, bila kita baca, sebutan kita akan jadi okey. Okay, tolong tap skrin dan juga tolong share live kita pada malam ni. Okey. Sambil-sambil lah. Jadi, apabila kita nak baca Al-Quran dengan betul, kita tidak kena kembali kepada akar masalah kita ataupun akar perbincangan kita, iaitu huruf hijaiyah itu sendiri. Sebab kalimah Al-Quran ataupun ayat Al-Quran adalah cantuman daripada huruf-huruf hijaiyah. Okay, cantuman daripada huruf-huruf hijaiyah. Dia membentuk kalimah, dan kalimah membentuk ayat, dan ayat demi ayat membentuk surah lah. Okay, contohnya kalau kita baca huruf yang tebal, contohnya kita baca huruf sad. Okay, dalam keadaan dia fathah, kita baca dengan sa. Dalam keadaan dia sukun, as, as-sa. Gelap di tengah lidah kita. As-sa. Tapi kalau kita sebut huruf nipis, as-sa, as-sa, sa, 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 sa. Gitu juga baki-baki huruf yang lain. Huruf sin, sa. Huruf ba, ba. Ba, abba. Ab, sukun. Ba, fathah. Okay. Abba, ba. Ab, ba. Abba. Kalau dhammah, abbu. Abbu. Kalau kasrah, abbi. Abbi. Bi, bi. Ba, bu, bi. Bija. Gigi. Dia kata apa? Ba, bu. Bi. Okey, kalau kita sebut huruf huruf yang apa lagi? Huruf dzal, ujung lidah di ujung gigi. Du. 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 Kalau sebut huruf yang kasrah, di. Di.
the. Kalau sebut huruf fathah, the, du, the. Okey. Kalau huruf apa lagi? Huruf dha tebal. Dha, dha, adha, dha, dha. Kalau dhammah dhu, kalau kasrah dhi. Dha, dhu, dhi. Kita tak perlu memainkan bibir mulut kita muncung dha, tak perlulah. Sebab huruf yang sukun bagi huruf dha adalah adh. Ini keadaan dia. Adha. Dha. Kalau dhammah adhu. Kalau kasrah adhi. Dha, dhu, dhi. Dha, dhu, dhi. Dha, dhu, dhi. Kalau nipis tadi, dha, du, dhi. Dha, du, dhi. Yang tebal, dha, dhu, dhi. Apa lagi huruf tha contohnya? Tha. Mulut bersahaja. Bisyaklil muhayyid. Tha. Dhammah, dhu. Kasrah, dhi. Dhi. Tha, dhu, dhi. Kalau tha, tha, thu, thi. Huruf jim. Ja. Ja. Aj. Ajja. Kalau aj, kalau kita seringai, kita jadi bocor huruf tadi. Ajda. Aj. Ajja. 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 Kalau dhammah ajju. 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 Ajji. Ajja. Ajju. Ajji. Ja. Ju. Ji. Daripada awal tadi, ba, bu, bi, ab, abba, abbu, abbi, ab, ib, ub. Huruf ta, ta, tu, ti. Ad, atta, atti, attu. It, ut, at. Sukun dia. Okey, dan pastikan huruf ta ujung lidah berada di gusi. Ujung lidah berada di gusi. Tha tadi, tha, as, tha, fi, thu, as, assa, assi, assu, is, us, as. Kalau ba, ta, sa, jim. Aj, aj, ja. Sorry. Ja. Oops. Kenapa gelonsor turun ni? Tiba-tiba gelonsor turun ni. Ja. Aj. Ja. Ji. Ju. Aj. Ajja. Ajji. Ajju. Ij. Uj. Aj. Ha. Ah. Ha. Ha. Hu. Hi. Ah. Aha. Ahi. Ahu. Ah. Ih. Kita sebut dengan yang kita muncungnya adalah ketika dhammah. Yang fathah kita buka. Yang kasrah kita seringai. Yang sukun kita kembali kepada kedudukan asal dia. Yang sukun kita kembali kepada kedudukan asal. Kha.
Huruf kha makhrajnya adalah pangkal lidah. Jadi halkum atas. Hujung halkum. Pangkal kat sini, hujung ke atas. Hujung halkum. Dia ada sifat rakhawah, suara mengalir, dan juga dia ada sifat hams. Maka kita tak boleh ambil dekat dalam. Tak boleh. Depan sikit je kita ambil. Okey. Kha. Khu. Khi. Akha. Akhu. Akhi. Ukh. Akh. Dia tidak ada muncung mana-mana huruf yang selain daripada dhammah. Ni mulut kita ni orang panggil sebagai wad'ul asli. Kedudukan asal mulut kita lah. Okay, kedudukan asal mulut kita. Cuma kita bila kedudukan asal, bila kita sebut huruf tadi, kena ke makhraj dia. Kalau fathah, kena buka. Ikh. Ukh. Okay. Huruf dal. Da. Adda. Da. Di. Du. Ad. Adda. Addi. Addu. Ad. Ud. Id. Huruf dal. Huruf dal. Dha. Dhi. Dhu. Adh. Adza. Adzi. Adzu. Lepas tu, kita baca dengan sukun. Adh. Habislah. Udh. Idh. Idh qala. Kita baca macam tu. Okay. Sambil-sambil tolong komen suara saya clear ataupun tidak. Ini kita bersiaran di rumah ini. Jelas, alhamdulillah. Okay, kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan sebut huruf, boleh kemukakan lah. Nanti kita tolong syarah mana yang tahu. Okay, kita nak masuk kepada huruf ra. Ra, sukun. Ar. Ni wad'il asli, kedudukan asal mulut kita. Kalau dia fathah, ini kedudukan mulut. Lidah pula, permukaan lidah, dia duduk di lelangit yang timbul. Yang timbul, gusi timbul kita panggil. Letak secara ringan. Ar-ra. Ar-ra. Ra. Buka mulut, lidah ada sikit lekuk. Ra. Kalau dhammah, ru. Kalau kasrah, ri. Ra, ru, ri. Ar-ra. Ar-ru. Ar-ri. Mulut jangan muncung. Huruf ra ni ramai cenderung untuk muncung. Kita tak nak muncung. Kecuali pada dhammah. Dhammah sahaja yang menyebabkan ra ni muncung. Bukannya sebab dia tebal, kita muncung. Tak. Ra. Dan bukaan yang sederhana. Sederhana bagi huruf yang kita baca tebal, 2 jari lebih kurang. Bagi huruf yang kita baca nipis, 1 jari lebih kurang. Ra. Ru. Ri. Ustaz, boleh tak kalau kita belajar Quran dengan 2 guru di waktu yang sama?
secara asasnya boleh. Secara asasnya boleh. Tapi kalau kita nak lebih mantap, lebih mudah cepat kita tangkap, kita pilih seorang dulu. Seorang-seorang lah. Selesai seorang, pindah seorang. Tapi boleh je belajar dengan ramai-ramai. Cuma kena tengoklah cara pengajian tu macam mana. Sebab biasanya sepatutnya guru bawa cara yang sama je. Sebab Al-Quran adalah yang sama. Ambil daripada Nabi yang sama. Belajar daripada sahabat yang sama. Sepatutnya dibaca dalam keadaan yang sama. Disyarah dalam keadaan yang sama. Tapi di sana ada disebabkan kefahaman kita sedikit berbeza adalah. Tapi kalau nak kata, sebenarnya bila kita fikir-fikir balik, sebenarnya tak wujud pun Tariqah Syam baca macam ni, Tariq Mesir baca macam ni, tak. Dia sebenarnya satu pattern saja. Cuma ada sedikit perbezaan. Ada tu dia kata kita berlebihan kerana kita nak memantapkan makhraj dengan sifat dia biar lekat. Ada kata kita tak perlu sampai tahap tu, kita ajar bagaimana cara kita nak baca. Dia sebenarnya istilah ambil sanad ni, saya sebenarnya tak berapa nak sukalah. Walaupun saya sendiri ada je sanad dan kita banyak ambil. Tapi sebenarnya masa saya belajar dulu, saya tak panggil ambil sanad. Kita talaqi Al-Quran. Tujuannya adalah kita nak memperbaiki mutu bacaan Al-Quran. Bukan semata-mata nak dapat sanad. Dapat tak dapat sanad tu nombor 2, nombor 3. Tak dinafikan kepentingan sanad, tapi kepentingan kita membaca Al-Quran dengan lebih baik, dengan tepat, itu lebih penting. Okay, itu lebih penting. Sanad merupakan khususiyah hadhil ummah, khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidaklah suatu kewajipan kepada kita. Yang kita menjadi wajib kepada kita adalah membaca Al-Quran dengan lebih baik. Baca Al-Quran dengan lebih baik. Jadi setengah orang dia teruja untuk mendapatkan sanad Al-Quran. Sampai ada yang ambil kelas 3 hari, yang ambil kelas 7 hari untuk khatam Quran, ambil kelas sebulan. Dan di akhirnya hasil tak, tapi sanad dapatlah. Sebenarnya sanad ni bukan benda yang kita boleh dijual beli sebenarnya. Dan bagi saya, kita baca Al-Quran dengan itqan, dengan baik. Dan bila selesai, guru bagi sanad. Macam dengan saya sendiri pun, bila orang khatam dengan saya bagi je sanad bagi orang yang layak. Dan sebab tu kalau datang WhatsApp, tanya Ustaz, boleh tak saya nak ambil sanad dengan Ustaz? Boleh tak nak ambil sanad dengan Ustaz? Saya kata ambil sanad tu dalam 2, tapi talaqi insya-Allah. Sebab sanad ni bergantung kepada pelajar. Kalau dia baca okey, sampai akhir okey, kita bagi sanad. Kalau awalnya tak okey, pertengahan makin baik, di akhir okey, kita bagi sanad. Tapi kalau awal tak okey, di akhir pun tak okey, kita tak bagi. Sebab tu bagi saya sendiri, talaqi dengan saya deal masa tu, bayaran hanya untuk masa mengajar kita lah. Masa kita bagi kepada dia untuk dia belajar Quran dengan kita. Adapun berkaitan dengan sanad ni, kalau dia layak, dia tak minta pun tak apa, saya akan tanya. Tolong hantar nama penuh, Rumi dan Jawi dan juga nombor IC. Sebab saya nak buat sanad. Dan saya bagi sanad secara percuma. Susah nak dapat sanad selagi tak menepati bacaan ustaz tak lepas. Ya. Sekarang ramai buka kelas sanad ustaz, tapi kualitas bacaan biasa je ustaz. Ya, itulah masalah dia. Dia seakan-akan dijual beli. Dan dia menjadi daya penarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhna, tafadhal. Wa iyyakum. Okey. Sepatutnya kita teruja untuk kita mendapatkan
sanad. Bukan, sorry. Kita teruja untuk kita mendapatkan bacaan yang betul. Dan Nabi SAW memang menekankan bacaan Al-Quran. Bila Nabi dapat Al-Quran ni, Nabi akan ajar kepada sahabat dia, sahabat hafal. Dan ada yang menulis, penulis Nabi SAW. Ada yang menulis. Okey, ada yang menulis. Kenapa dia tak nak ni? Astagfirullahaladzim. Sekejap. Bila pula nak sambung semula dengan Tuan Guru? Tak payah dah. Tak hebat-hebat dah. Okay. Kita tak perlu teruja sangatlah. Nabi SAW suruh kita baca Quran. Nabi bila ada sahabat masuk Islam je, Nabi SAW suruh dia pergi baca Quran dengan sahabat ni, Saya salah seorang anak murid telah khatam 30 juz, tak dapat sanad tapi banyak sangat dapat ilmu. Itulah. Saya bukan tak nak bagi. Dalam hati ni, setiap orang yang belajar Quran dengan saya nak bagi sanad. Tapi dalam sanad tu dia tulis bi syurutihal mu'tabar. Dengan syarat yang mu'tabar, yang dikehendaki. Min ahli al-ada, daripada ahli al-ada. Maksudnya capai kualiti tu kita kena bagi, tak capai tak boleh. Saya selalu terlepas live, tak boleh bagi tahu waktu. Saya ni susah sikit nak live. Susah sikit. Saya cuba nak komik. Sekarang ni malam. Jam 10.30. 10.30, 10.40 macam tu lah. Hari tu direct. 2 malam saya cuti. Kenapa cuti? Pertamanya hari Jumaat malam. Ada urusan kat luar sikit, tak sempat. Lepas tu semalam hari Sabtu malam. Saya ada di mana? Di dalam kebun, dalam hutan. Ada line tapi telefon saya bateri kurang. Lagipun pukul 9.30 tu ngantuk sangat dah. Kelas tunggu pukul 10.30. Jadi semalam tak sampai 9.40 semalam dah tidur lah. Itulah. Memang kita kena pentingkan bacaan Al-Quranul Karim. Memang penting. Sebab apa? Sebab itu adalah fardu kepada kita. Fardu ain baca Quran dengan baik. Fardu ain baca Quran dengan baik. Dan kita tidak dituntut untuk mendapatkan sanad pun. Cuma ada lebih baik. Sanad ni ada berkat. Ada berkat. Tapi tidak semestinya. Amin. Alhamdulillah. Itulah. Yang tak dapat sanad tu tak payah kecewa, tak apa. Bila sama PhD, tak tahulah. Tesis master tak hantar lagi, malah. Doakan biar rajin. Harap dapat buat video tentang hukum penting tajwid ni. Saya buat je. Cumanya kadang-kadang saya anggap orang tahu. Saya nak buat video ni, kadang-kadang benda ni lekeh je. Tapi bila ada soalan tu, kita tahulah nak buat. Sebab kita anggap benda yang biasa-biasa. Sebab berkaitan dengan sebutan makhraj sifat ni benda yang biasa. Kalau lidah keras, macam mana nak lembutkan? Kalau lidah keras ni, keras dia macam mana? Ada keras yang boleh dilentur, ada keras yang tak boleh dilentur. Tengok keadaan lah. Tapi asasnya boleh. Kecuali daripada lahir dah, ataupun dia cakap Melayu pun tak okey, maka baca Quran dia tak okey lah. Tapi kalau cakap Melayu okey, baca Quran dia tak okey, benda tu boleh adjust.
Okay, benda tu benda yang boleh di-adjust lah. Okay. Kita pindah kepada huruf Zal, Ra. Ra selesai dah. Zai. Okay, huruf Zai, hujung lidah di menghala ke gusi bawah. Hujung lidah kita ni menghala ke gusi bawah dan dia sentuh gusi bawah dengan belakang lidah kita ni. Sentuh ringan lah. Cuma geserannya berada di gigi dengan lidah, hujung lidah kita. Az, za, zu, zi, azza, azzu, azzi, zaz, uz, iz. Gitulah. Okay. Mulut ni mesti bergerak dalam keadaan dia. Fathah buka. Sebab kita bukan hanya dituntut untuk sebut pada makhraj dia, bukan sahaja dengan sifat dia, tapi sekali dengan harakah dia. Bismillah. Lidah keras kita kena latih sambil panduan dengan guru lah. Guru kena pandu. Kategori warga emas susah nak betulkan sebutan. Kira ambil pahala belajar je boleh. Dia ada yang boleh dibaiki. Cuma tahap susah dia tu lebih tinggi lah berbanding dengan dewasa. Saya sendiri pun, kalau tanya saya suka mengajar golongan mana? Saya suka mengajar golongan yang umur pertengahan ataupun remaja atau dewasa gitulah. Yang dalam 30-an ke bawah lah. Sebab apa? Tambah-tambah kalau ustaz-ustaz saya lagi suka mengajar. Bukan kerana bacaan dia dah okey tak, tapi peranan dia bila dia dah mengajar dengan kita, dia sebar kepada orang lain, maka downline dia tu lebih luas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Syekh, syuf lana wahidah natazawwaj. Ya Rab, ya Rab. موجودين هي اسأل هنا اكتب باللغة الملايوية. Maaf Ustaz, nak tanya, ketiba konfirmasi makhraj huruf Ra. Boleh Ustaz kongsi? Boleh. Okey. Huruf Ra tadi. Huruf Ra. Huruf Ra ni lidah kita kan. Lidah kita lah. Huruf Ra kita guna hujung lidah. Permukaan hujung lidah kita ni. Lepas tu, nampak tak yang timbul ni? Letak dekat sini lah. Hujung lidah ni letak dekat sini. Bagaimana? Dengan ringan. Ar-ra. Letak ringan, letak tempat tinggi tu. Bila kita letak tu, dia akan bergetar sendiri. Ar-ra. Ra. Ru. Ri. Rar. Ar-ra. Ar-ri. Ar-ru. Ir. Ur. Ar. Dia ada getaran. Satu package getaran. Cuma package getaran tu tak sama antara harakah. Gitulah. Kita boleh sebut secara mudah. Dia tak sama antara harakah. Kita kena selesaikan lah. Selesaikan satu persatu.
Jelas tak tentang huruf ra? Bahagian depan langit. Ya. Bahagian depan ni. Bahagian depan ni. Ustaz Zami saja tanya tu. Dia soalan Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Mari tanya soalan untuk ajar orang lain tu. Bahagian depan langit. Sebab kalau bahagian belakang, dia lari daripada point dia. R. Dia jadi tak bunyi takrir lah. R. R. Dia malam-malam kita santai-santai je. Cakap pun slow-slow. Dia dah masuk warga emas. Malam-malam ni mudah mengantuk awal. Ra tadi dal, zai, ra. Ra lah. Ra fathah, ra, ru, ri, ar, arra, arri, arru, ar, ir, ur. Lam, nun dan ra pertemuan bahagian gusi tempat sama ke tak? Tak. Lam belakang sikit nun, belakang lagi ra. Dia tak sama. Sorry Ustaz. Ayat 7 surah Al-Fatihah. Saya nafas pendek macam mana nak berhenti? Jazakallahu khairan. Pertama, kena latih biar sampai. Kedua, kalau kita dah tahu nafas kita tak sempat habis, maka kita pilih berhenti pada alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti dekat situ. Berhenti dekat situ lah. Lepas tu, kita pun baca, apa nama ni? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dekat situ. Sebab apa? Makna pun dah okey. Ada kiraat yang berhenti dekat situ dan Nabi SAW pernah buat. Yang terbaiknya adalah kita habiskan satu nafas. Yang bijaknya kalau kita tahu nafas kita tak sempat habis, kita berhenti pada alaihim yang pertama. Macam itulah. Okey, seterusnya untuk lam, nun dengan ra. Okey. Kalau kita tengok lam, dari sudut penggunaan lidah, dia guna tepi ni. Hujung tepi lidah kepada penghujung-hujung lidah tepi ni. Kalau nun dia guna depan ni. Kalau ra dia guna atas ni. Ra guna mana? Ra guna depan ni. Nun hujung. Dari langit pula pun, lam dekat sini. Nun belakang sikit. Ra belakang lagi. Gitulah. Okay. Sebenarnya hari ni saya tak bercadang nak live lama pun. Sebab saya baru keluar daripada kebun tadi sampai sebelum maghrib. Kuliah maghrib. Lepas tu kesana kesini sekejap. 10.40 dah baru mula live. InsyaAllah malam esok kita sambung lagi. Jika ada kesempatan dan waktu, kita akan mula jam 10.30 lah insyaAllah. Lag. Itulah masalah keduanya, dia lag.
Okey, kita tangguh di sini dulu. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.